jual emas dalam 3 keadaan. Yang satu, tuan-puan kena tahu ni, supaya nak kaya dengan emas ni, bukan macam main saham ke. Okay? Kita jual, kita nak akhir sekali bila simpan emas, kita bertambah kaya. Okay, satu, kita akan jual untuk tukar kepada harta. Tukar menjadi harta. Harta ni maksudnya yang mendatangkan cash flow. Cash flow maksudnya income, pendapatan. Contoh jual emas ni sekarang ni 40,000. Okay. Jual emas, pergi jadikan deposit, beli rumah pelaburan di bawah market value, dan dapat disewakan. Dengan emas ni, akhir sekali emas tak ada pendapatan, pergi beli rumah yang boleh disewakan, ada cash flow, ada pendapatan. Daripada emas yang tak ada pendapatan, boleh jadi rumah yang ada income bulan-bulan. Itu berbaloi. Jual emas, pergi ada yang jual emas pergi buat rumah atas tanah, rumah yang disewakan. Ada. Dia target berapa tahun sekali, cukup berapa gram emas dia akan jual, buat rumah atas tanah. Ada. Dapat income bulan-bulan. Jual emas, pergi beli tanah yang mendatangkan hasil, tanah kebun, tanah kelapa sawit, tanah getah yang ada hasil. Itu berbaloi. Jual emas, jadikan apa? Yang boleh mendatangkan hasil dalam membangunkan bisnes. Bisnes boleh berjalan dengan sendiri, dapat cash flow daripada situ. Itu berbaloi. Kalau jual emas, tarah duit tu, pergi melancong sana sini, lepas tu duit tu habis, balik nak kena menabung, itu tak smart lah. Itu tak smart lah. Okay.